Isu kekalahan 1-3 Malaysia kepada Vietnam di Hanoi telah mencetuskan pelbagai naratif di media sosial. Ada cubaan segelintir penyokong untuk meletakkan kesalahan kepada pemain kelab tertentu sebagai punca kelemahan benteng pertahanan. Dan yang hangat dipetik adalah pemain dari Selangor FC. Namun, jika kita teliti fakta dan statistik kesebelasan utama, tuduhan melulu terhadap pemain Selangor adalah tidak tepat. Di barisan belakang, hanya Harith Haikal, Selangor, yang disenaraikan. Selebihnya terdiri daripada Matthew Davis dan Shihan Hazmi, JDT, serta Ubaidullah Syamsul, Terengganu. Bahagian sayap pertahanan pula dibantu oleh pemain berpengalaman seperti Corbin Ong, JDT, dan Dion Kools, Cerezo Osaka. Dari segi jumlah, JDT menyumbang paling ramai pemain dalam kesebelasan utama dengan 5 pemain, diikuti Selangor dengan 3 pemain. Menarik untuk diperhatikan bahawa daripada 5 pemain JDT tersebut, hanya Shihan Hazmi yang merupakan pemain kesebelasan utama, regular starter, di kelab, manakala 4 yang lain lebih kepada pemain pilihan kedua dalam skuad Harimau Selatan musim ini. Bola sepak adalah sukan berpasukan. Kekalahan skuad negara di pentas antarabangsa adalah tanggungjawab bersama, daripada barisan kejurulatihan hinggalah ke setiap pemain di atas padang. Mencari kambing hitam berdasarkan sentimen kelab hanya akan memecah belahkan keharmonian penyokong, sedangkan realitinya setiap pemain yang menyarung jersey Harimau Malaya sedang berjuang demi lencana di dada, bukan demi kelab asal mereka semata-mata.